perasaan hari ni? First kali of course kita rasa bersyukur sebab semua dah settle. Semuanya berjalan dengan lancar. And then basically so far semua best. Semua nampak macam perfect. Semua benda tersusun. Mungkin sebab ada floor manager. Daripada flow, daripada mula sampai habis. Saya rasa kalau tak ada Encik Fakrul memang agak susah lah. Dengan bantuan Encik Fakrul, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Tetamu pun semua tersusun, tak ada yang bercanggah dan sebagainya. Pengantin pun ada masa untuk berehat sekejap. Sangat menitik beratkan pengantin. Rasa macam raja hari ni. Your voice so soft and strong. My husband all alone. Our love's a star. Rasa selesa dan fleksibel lah. Juga disediakan parking untuk VIP, semua sangat memudahkan ahli keluarga untuk datang juga lah, dan juga tetamu sebab ada pasukan rela untuk menjaga trafik dan sebagainya. Dan juga flow daripada awal sampai habis, beli fasiliti tu semua cukup memenuhi keperluan untuk pengantin. Kami sangat approve dengan tema yang disediakan oleh Rumah Abang Jamil lah. Bukan sekadar kayu pun saja, di seluruh cawangan kami sangat approve dengan konsep dan design Rumah Abang Jamil. So dari segi dekorasi kami berpuas hati lah. Every part of me, I'm yours. Oh, through everything, here we stand, hand in hand, I'm yours. Kalau diorang berhajat untuk membuat di Ipoh, Rumah Abang Jamil semestinya saya akan recommend dekat diorang. Especially kalau diorang tak nak pening kepala. Ramai juga yang bertanya tadi, dia kata apa semua. Saya sangat recommend lah dengan apa yang kami dah lalui, dan untuk recommend kepada diorang untuk beli package. Sebenarnya berbaloi. Berbaloi lah sebab dia semua all in. Saya akan bagi 5. 5. Saya bagi 5 juga. Ingat kenduri. Ingatlah Rumah Abang Jamil.